Abu Bakar panggil Nabi pergi rumah dia. Dalam rumah Abu Bakar ada dua orang. Seorang Siti Aisyah, seorang Asma bin Abu Bakar, anak dara dia. Abu Bakar panggil, wahai Asma, kerja kamu bawa makanan, beri kepada ayah dengan Rasulullah di Gua Sur. Gua Sur ni lebih kurang 5 batu daripada kota Mekah. Nabi nak berjalan di Madinah tu, kena singgah dulu di Gua Sur. Ini perancangan Nabi. Ini panggil mesyuarat Nabi dengan Abu Bakar, rancang macam tu. Orang kafir rancang macam tu. Mula-mula terbit tu hidup di Gua Sur dulu. Maka dia pun lantiklah orang. Asma bin Abu Bakar. Abu Bakar ni anak dara dia, dia sanggup terlibat dalam hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut betul lah nak hijrah ni, boleh dah Allah Ta'ala hantar borak sekor. Hantar seorang sekor borak, bawa Jibril duduk belakang. Naik Nabi Muhammad borak, terbang pergi Madinah. Boleh tak? Boleh. Nak heran apa? Nabi pernah naik borak bukan sakat pergi Madinah, naik Sidratul Muntaha tu. Tapi pak siapa pula Allah Ta'ala bila nak hijrah Madinah, terpaksa Nabi Muhammad kena mesyuarat, kena lantik orang ni kerja belah ni, hak ni kerja belah ni. Sebab apa? Nak hajar kita umat akhir zaman ni. Nak buat Islam bukan senang, bukan mari piung gitu. Sebab tu dia panggil Nabi Muhammad ni Allah buat siap. Nabi tak hijrah seorang, dia hijrah dengan Abu Bakar. Nak hajar kita apa dia? Nak buat kerja agama Allah, kena ada jamaah. Tu Nabi pesan dalam hadis, amurukum bi khamsin. Aku perintah kamu 5 perkara, kata Nabi. Al-jamaah, hendaklah kamu hidup berkumpulan. Was-sam'i wa ta'ah, mendengar akan arahan dan ta'ah. Wal hijrati, melakukan penghijrahan. Wal jihadu fi sabilillah, dan berjihad pada jalan Allah. Tengok. Tu Allah buat cerita Nabi pergi jumpa dengan Abu Bakar. Jumpa dengan Abu Bakar, lepas tu Abu Bakar lantik pula anak dia. Nak hajar apa dekat kita? Nak royak kita peranan kita bab Islam ni bukan serah pada guru ustaz. Jangan harap tok guru ustaz ya. Kami tak ustaz, tak mau masuk capur. Tengok. Kami bukan tok imam, tak mau masuk capur dah. Tengok dia hajar. Nabi panggil Abu Bakar, panggil Asma anak dia. Anak dara pun terlibat. Padahal bahaya yakmat. Orang kafir duk cari nak bunuh. Tapi Abu Bakar melibatkan anak dia Asma. Hebat Asma ni. Jadi perempuan yang hebat. Jodoh dia pun orang hebat. Nama dia Zubair bin Awam. Menikah dengan Zubair bin Awam, sahabat Nabi, panglima Islam. Dapat anak pun panglima juga, Abdullah bin Zubair. Menjadi gubernur di kota Mekah, berperang dengan Gajas bin Yusuf, mati syahid. Tengok tuan-tuan, kalau anak dia kau hebat, tok laki pun hebat. Allah jodoh macam tu siap dah. Maka lahirlah zuriat yang hebat. Ni kalau pak pun teruk, baca kunut pun tak erti, teruk. Nak boleh malam mana lah. Pak pun mani wajib pun tak erti, boleh bini lebih kurang tu lah. Lebih anak ke berserebeh tereh. Jangan heran tuan-tuan, tengok Allah jodoh Asma macam mana. Dia jodoh dengan siapa? Jodoh dengan Zubair bin Awam, jodoh dia. Allah yang tentu ni. Lahirlah anak yang baik, yang hebat, nama dia Abdullah bin Zubair, menjadi gubernur di kota Mekah, berperang dengan Hajjaj bin Yusuf, mati syahid. Ini hebatnya. Allah atur siap tengok. Sebab apa? Dari kecil lagi dihajar jadi orang berani, terlibat dalam hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan intisari dia apa dia? Dapat kita ambil di sini. Kerja agama Islam bukan kerja orang tok guru saja. Bukan tugas ustaz, bukan tugas tok imam, pendakwah tak. Semua orang kena jadi pendakwah. Sebab tu Abu Bakar terlibat.
Asma terlibat. Abu Bakar panggil seorang lagi. Nama dia Abdullah bin Uraiki. Dia ni tak masuk Islam, dia kafir. Nak royak kata dalam peristiwa hijrah ada orang kafir terlibat tunjuk jalan Nabi pergi Madinah. Nama dia Abdullah bin Uraiki. Abdullah ni dia tak masuk Islam, dia kafir. Tapi dia tolong Nabi Muhammad dalam peristiwa hijrah. Kerja dia tunjuk jalan nak pergi Madinah. Nak hajar apa kita tuan-tuan? Nak royak kata kita bukan lawan semua kafir dah. Ada kafir yang boleh kita buat kawan. Ada kafir yang kita kena lawan, kafir harbi. Nabi Muhammad lawan kafir geng Abu Sufyan tu. Abu Sufyan, Abu Lahab, Umayyah, Utbah. Ini geng kafir harbi yang memerangi Islam. Ada kafir yang tak lawan Islam, Abdullah bin Uraiki. Sebab tu ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Mari hak bahasa baru ni nak sebut kafir pun tak boleh. Teruk sungguh. Ambil di mana tak tahu. Ulama susun siap dah. Kafir terbagi berapa? Apa makna kafir? Saya mengajar macam tu tuan-tuan. Bahasa dia. Mengajar kita tengok hak Abu Bakar mengajar. Bila sebut akidah dia akan libat kafir, murtad, iman, kufur. Kalau nak mengaji hak tak kena sebut gini, mengaji tajwid. Dia akan sebut wajibah gunah, ma'a gunah, ma' asli bila gunah. Tak akan jumpa kafir murtad. Kau nak baca bab sah batal, kena mengaji fiqh. Kau nak ngaji bab riak, sombong, takabur, semua kau nak warak, kena ngaji tasawuf. Jadi saya mengajar akidah. Islam dia ada banyak. Ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, banyak. Saya mengajar akidah. Bila akidah dia libat iman kufur.